Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita tengok market update sikit ni. Market update untuk teknik BBMA. Okey, kalau kita pergi dekat 4 hour 4 hour nampak Nugget ni mungkin naik Nugget. Dan kita tengok di time frame M15, nampak dekat sini, dekat point ni dia dah start bersedia untuk naik lah. Apabila mid BB di atas EMA 50, EMA 50 di atas EMA 100, EMA 200 nampak terus naik lah. Okey, kita tengok di time untuk Bitrock. Bitrock kalau kita lihat dekat sini ni ada MHB kita boleh saksikan untuk Bitrock ni. Kita tengok M15. M15 belum lagi dia kena EMA Bitman BB ni cross up EMA 50 dan dia baru dia betul-betul nak naik lah. Okey, kita tengok pula plan itu tak nampak setup dia masih dalam downtrend lagi. KGB kita boleh tengok kokok dia buat MHB dekat kawasan tu. Pergi ke M15, nampak ni belum tersusun lagi EMA dia dekat M15 belum tersusun lagi. Okey, kita tengok Orange Hill pula. Orange Hill 4 hour, kita pastikan sama ada boleh buat MHB atau tak kat sini. Tengok M15 sama ada EMA dah tersusun ataupun belum belum lagi sebab mid BB kena cross up EMA 50, EMA 100 dan EMA 200 lah. Dan buat EMA sebelum menyelesaikan ikan Okay, kita tengok dulu forward untuk Penta. Okey, sini kawasan boleh re-entry sini pun boleh MHB. Ni pun boleh, cuma kita tengok M15 lah. M15 kena EMA tu kena ready lah. EMA kena tersusun EMA kena tersusun. Not for our SAM, tapi SAM ni tak nampak cantik lah sebab dia masih ke bawah lagi. Tengok ni dia tak boleh ke low BB. Dia okey macam ni kan, CHB kan. Dia M15 dia tak buat EMA tersusun lagi jadi dia tak tahu lagi untuk confirmation, dia tak ada confirmation lagi lah. Okey, average Maxis ada je entry dekat sini. Contohnya buah mid baby. Okey, Kobe kat sini pun ada entry kan. Dekat sini pun boleh, cuma M15 kena buat EMA tersusun lah untuk confirmation. EMA tak tersusun lagi 4 hour EG. Korang kat sini ada entry, ni pun ada entry. Cuba tengok M15 Memang tak ada susun ni.
kekuatan nak naik tu tak berapa tak berapa nampak lah. Cuma kalau kita nak tengok kalau Gretek ni biji ni, kita boleh tengok kat sini lah, dan kita pergi time frame M15, kita tengok ni nampak macam mid BP dah cross up ni. Kalau kita susun, insyaAllah akan naik lah. Cuma cut loss di bawah mid BB ni ok, kita tengok Gretek 4 hour macam ni kan. Saya MHB MHB re-entry di daily lah. MHB cuma kita buat M5 ni untuk confirmation. Selalu cakap M1 untuk confirmation kan, apabila dah naik atas ni, naik di atas ni, ni buat M15 untuk confirmation. Apabila EMA tertib tu, maknanya 4 hour tu mesti dia nak naik lah. Bila EMA tertib 4 hour tu mesti dia untuk naik. ok, kalau kita tengok 4 hour UWC ok, kita tengok ke daily. Jadi dah mata tip. Coba kita tengok M15 tak ada mata tip lagi. Kalau M15 dah ada mata tip, baru dia ready untuk naik lah. Untuk time frame 4 hour dia ready untuk naik untuk time frame 4 hour tak apa, kita try tengok dulu CPE tag. Ni re-entry lah. Tengok P-meter, dia masih dalam keadaan mendata P-meter ni. ok, yang ni nampak macam ada MHB tengok daily ada confirmation, tak ada lagi. Tengok 15 ada MRT tak pun tak ada lagi untuk MRT ni untuk confirmkan time frame H4 tu ready untuk naik lah ke atas ok, kita tengok IHH 4 hour tak nampak, masih downtrend lagi. Perhatian masih downtrend lagi. Xmax pun masih downtrend lagi. KPJ masih downtrend lagi. Cuma Dofu ni kalau kita nak perhatikan pun boleh kita tengok untuk 1 hour pun tak ada confirmation lagi. M15 pun tak ada lagi confirmation. Dia kena M1 tertib baru ada confirmation tak naik lah. ok, signature ni 4 hour Dofu signature AAGB front cam. Kita boleh perhatikan untuk front cam ni sama ada kita tengok 1 hour dah ada confirmation lah, tak ada. M15 pun tak ada confirmation itu saja untuk teknik BMB. Terima kasih. Assalamualaikum.